Oi, hari ni kau ada bawa duit ke? Aku nak duit kamu sekarang. Cepatlah, kami nak sekarang juga. Weh, sekarang kita ada kelas ASK. Yalah. Cepat-cepat. Nanti cikgu marah ni. Dalam kelas ASK, Cikgu Faiz sedang menduduk di tempatnya. Tiba-tiba, Cikgu Faiz mendapat notifikasi tentang pertandingan robotik dalam komputer ribanya. Baik kelas, saya baru dapat notifikasi tentang satu pertandingan robotik yang akan berlaku dalam 3 minggu lagi. Jika ada sesiapa yang berminat, tolong maklum dekat saya. Lonceng berbunyi dan semua murid beredar ke kantin untuk berehat, kecuali Erika. Selamat sejahtera, Cikgu. Saya nak menyertai pertandingan robotik yang Cikgu cakap tadi. Cikgu terkejut sebab Erika seorang pendiam. Oh, boleh? Jangan risau, Cikgu. Saya akan buat sebaik mungkin. Terima kasih, Cikgu. Erika? Ya, Cikgu. Tak apa. Erika boleh pergi makan. Beberapa hari kemudian, Erika bekerja keras berada di sekolah untuk berlatih. Seperti biasa, Erika sedang berlatih di meja batu. Tiba-tiba, Kai dan Sabrina membuli Erika di meja batu. Tengok dia. Asyik-asyik nak belajar je. Kau ni tahu kan yang periksa tu dalam 3 bulan? Bukan esok. Ingat kau pandai sangat Janganlah. Saya memang sedang belajar untuk peperiksaan. Cuma belajar awal je. Pada hari pertandingan robotik, Cikgu Faiz dan Erika tiba di lokasi pertandingan untuk pendaftaran. Semasa pendaftaran, Erika ternampak Kai dan terkejut. Walaupun Kai selalu membuli Erika, dia terpaksa untuk bekerjasama dalam pertandingan tersebut demi Cikgu Faiz dan nama sekolahnya. Selepas pertandingan tamat, Erika dan Kai sangat gembira dengan keputusan mereka yang telah memenangi tempat pertama dan mereka berjabat tangan. Dari saat itu, Kai membuat keputusan untuk berhenti membuli dan mula berkawan dengan Erika. Beberapa hari kemudian, Cikgu Faiz telah membuat keputusan untuk melantik Erika dan Kai sebagai pengerusi Kelab Penggerak Digital untuk SMK Rambutan.